Assalamualaikum, jumpa lagi. Tiba-tiba dekat Sibu kan. Okey, sekarang ni kita orang dekat Sibu. Kita orang gerak dari kampung tadi lah jam 6.30. Sekarang 8.30, dekat jam 9 lah. Kita nak sarapan dulu. Ni dia harga air dekat Sarawak ni. Kita sarapan roti canai je. Lepas tu nanti kita jalan-jalan, lepas tu kita beli barang. Okey, tadi kita dah jalan-jalan sebenarnya. Ini dah masuk jam 12.30 hari, lepas makan juga apa semua. Sekarang ni kita orang nak beli barang lah sebelum kita gerak balik kampung. Saya nak beli yang ni, tapi masalahnya macam kecil sangat pula. Harga dia RM5. Jadi saya tengah cari untuk beli yang sekilo ni lah. Kita tengok-tengok dulu brand apa yang kita nak cuba. Kita cuba brand yang ni lah, Seri Emas 7.5. Harga dia RM7.50. Tahu tak untuk kek? Inilah paling sedap untuk kek. Sekarang ni harga dia tengok 39.90 sen. Kalau korang rasa kek yang korang beli itu mahal, dia menggunakan ni sedap lagi. Inilah bahan kek yang paling sedap. Kita jumpa ni lah, madu. Ni. Siap ada sarang dekat dalam dia. Okey, kita tengok-tengok dulu apa lagi kita nak beli. Yang ni ada apa? Botol kecil RM8. Tapi kita tak belilah, kita tengok aja. Dalam ni pun banyak orang, jadi susah sikit kita nak buat video. Tapi saya baru terjumpa satu kicap ni dekat Sarawak. Kenapa saya tak beli? Sebabnya dia punya expired hujung tahun ni. Jadi saya tak jadi nak beli. Baru jumpa. Tapi tengok expired hujung tahun ni. Kalau 2027 okey lagi, ni 2026 hujung tahun ni pula, tak lama lagi. Kita bukan pakai selalu kan, jadi saya tak beli. Saya tak jadi belilah. Sayang, dah jumpa tapi expired dia awal pula. Sekarang ni kita nak bayar ni semua barang-barang kita. Dan kita tadi tak buat video sebab ramai sangat orang. Lepas tu bunyi lagu dalam ni pula bising. Jadi susah betul kita nak guna suara original. Okey, tengok dah gelap. Sebab tunggu ferry tadi lama sangat. Sampai-sampai je rumah ni mesti jam 9. Kita orang bawa perlahan-lahan sebab tak ada lampu jalan. Okey, kita jumpa esok je lah. Kita unboxing barang apa yang kita beli. Assalamualaikum. Saya tak tahu nak bermula dari mana nak buat unboxing ni. Tapi dah lama sangat. Saya tak tahu nak bermula dari mana. Kita dah sampai rumah. Semalam kita tak sempat nak buat video disebabkan kita sampai rumah ni jam 9. Jam 9 malam. Kita dari Sibu gerak jam 5 kalau tak silap. 5 ke 4.30 macam tu. Lepas tu sampai ferry, panjangnya ya Allah, 1 jam lebih lah kita menunggu ferry. Baru masuk dalam ferry, baru kita menyeberang ke bahagian pulau. Okey, sekarang ni saya nak unboxing sikit barang apa yang kita beli dekat Sibu semalam. Bukan saya tak nak buat video panjang semalam tu disebabkan
Sibu tu sesak sama orang. Jadi kita buat video unboxing lah. Selalu unboxing je. Itu je lah. Tapi korang jangan bosan tau tengok video saya. Okey, saya beli barang saya punya berniaga, tapi taklah berniaga besar-besaran, berniaga kecil-kecilan je. Buat nasi ikan bilis, nasi pusuk kita orang panggil lah. Makanan legend masa kita kecil-kecil dulu 20 sen je. Sekarang dah naik RM1 harga dia sebungkus saya buat. Video yang tu nanti saya akan masukkan dalam YouTube saya sebab saya belum edit lagi. Tapi dia pendek je lah. Kita dah beli bawang merah, saya beli 1 guni. Terus yang bawang putih dengan bawang merah yang ni pula, yang ni adik ipar saya bagi dengan mak dia bagi saya. Bertambahlah bawang saya. Lepas tu saya beli tikar ni untuk dapur saya. Sekarang ni tempat dapur saya tu alas dia dah koyak, jadi saya beli yang baru lah. Lagi satu ni blender yang baru saya buka hari tu, yang saya beli 2024, saya baru pakai semalam. Esok paginya saya nak pakai lagi, tak boleh, rosak juga. Saya pun tak tahu kenapa. Orang kata tunggu dia sejuk dulu, lepas tu pasang balik, mungkin boleh. Lepas tu saya cuba, tak boleh juga. Jadi saya terpaksa beli blender baru. Jadi saya berminat dengan ni lah, brand yang ni. Kita cuba. Tapi brand saya Panasonic, saya memang dari dulu lah pakai. Sekarang ni saya tukar ke ni, brand yang ni. Kita cuba, kita tengok dulu, selongkar dulu macam mana dalam dia. Dia ni pun ada warranty juga. Warranty dia setahun. Alah, nak buka dia ni susah ni. Sekejap sebab kalau dekat Sibu, kita orang pergi hari Ahad kan, kedai dia tutup setengah hari. Jadi kelang kabut, tak boleh nak apalah. Ini kedai ni pun kedai yang paling tepi sekali kita orang cari. Mula-mula tu nak pergi ke kedai Panasonic, tengok-tengok dah tutup. Kita orang pagi tu pun bawa anak-anak jalan-jalan dulu. Dia orang nak ke mana? Dia orang ada yang nak singgah DIY, ada nak singgah beli baju. Kita bawa dia orang jalan-jalan, ada. Lepas tu kita orang pergi makan. Dah lama kan tak bawa dia orang jalan-jalan. Okey, dah lama tak bawa dia orang pergi makan, jadi kita orang bawa dia lah pergi makan. Pergi mana yang dia orang nak pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada satu yang besar, tapi ini kaca tau, ni jenis kaca, penutup dia je plastik. Benda ni dia kaca, kena hati-hatilah. Kita try yang ni pula, betul tak? Bertahun-tahun kita cuba Panasonic. Panasonic memang bagus ni. Dia ada 2. Ni anak dia, ni mak dia. Okey lah, kita simpan balik. Tunggu nak pakai baru kita keluarkan. Ni surat warranty dia setahun, dia kata. Okey. Okey, kita letak tepi. Kita dah tengok dia macam ni lah, ibu dan anak. Kali ini kita simpan. Adik saudara saya datang, dia ingat saya tak ada dekat rumah sebab pintu saya tertutup. Saya cakap ada sebab saya dekat dapur, jadi saya tutup pintu. Okey, kita sambung balik. Ni tikar 2 meter. Saya dah cakap tadi kan saya nak buat apa. Lepas tu ni cili untuk buat apa nama tu, ikan pusuk, bawang besar, belacan, asam keping. Walaupun kat kampung saya ni ada je asam yang memang khas dari pulau saya ni lah. Nama dia asam dang, memang untuk masak-masak juga. Asam keping ni memang tak boleh lupa lah, kena ada walaupun sikit dalam simpanan ni. Lepas tu ni kayu manis, tengok sikit je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 6, 8. RM3.
bawang besar, bawang kuning. Lepas tu nih ikan bilis. Nanti saya kopek dia. Sebab kalau saya nak beli yang kopek terlampau mahal, 38-40 kilo. Jadi saya beli yang belum dikopek ni. Sebelum saya buat nasi nanti saya kopek dia, buang semua taik dekat dalam dia, buang tulang yang besar-besar ni. Lepas siap semua baru saya buka order untuk nasi pusuk atau nasi ikan bilis saya. Macam tu. Lepas tu kita tengok apa lagi kita beli. Kuala wanita besar satu, kecil satu. Sabun mandi, ubat gigi. Disebabkan gigi kita ni dah tak kurang sihat, nak cabut pun takut, gunalah yang macam ni dulu. Ubat gigi biasa dengan ubat gigi. Tapi ni ada free, tak tahu dah dekat dalam ni ada free ke tidak. Macam tak ada je. Dekat dia punya rak Dali ni ada free dia, bag. Lepas tu ni, lepas tu ubat gigi, berus gigi, sabun mandi, pencuci muka kakak, dia dapat free satu. Kitchen. Apa lagi kita beli? Sos tiram. Ini memang saya tak itulah dari dalam apa nama ni, plastik ni, sebab dia berdebu kat bawahnya. Kicap, Ajinomoto, Margarine. Lepas tu apa ni? Nutella. Ini kita suka kopi ni sekarang, sedap. Sangat halus, berkrim rasa dia. Smooth lah. Lembut je. Bila kita minum sedap je rasa dia. Dengan garam. Saya beli yang paket besar terus lah. Dalamnya ada 900 gram. Ini kita beli dekat Ivawin. Ini bawang ni kita, bawang, apa nama ni, ikan bilis, semua atas ni kita beli dekat pasar Sibu lah. Apa lagi kita beli? Oh, masa kita beli tikar ni, kita dapat free satu. Apa nama dia bagi? Ni dia. Mungkin diorang nak tutup kot. Dia bagi saya free ni. Lepas tu ni sarung tangan. Harga dia RM10 untuk satu plastik ni lah. Tapi semalam dia offer RM8. Sarung tangan untuk kita ke laut lah. Ni baju hujan. Apa lagi kita beli? Okey, ni plastik tempat nasi kita. Dengan plastik besar lah kita beli. Lepas tu ni dia plastik untuk saya bungkus nasi. Yang saya beli 2. Terus dengan kita ada projek nanti terbaru. Ini sarung tangan. Sarung tangan. Nanti kita ada projek, kita nak tukar dapur kita dengan warna ni. Tak tahu cantik ke tidak, saya beli 4. Lepas tu kita dah ada tikar, dah ada ni. Nanti kita tukar dia. Dalam ni apa lagi kita beli? Tengok Kita singgah DIY juga. Kita ambil sabun cuci piring. Kita tak tahu bagus ke tidak ni. Saya ambil dia. Jadi kita cubalah. Lepas tu warna untuk anak-anak. Lepas tu ni tali charger. Ikat rambut yang ni sedap.
tahan. Tapi tak ada warna lain, dua ni je. Saya ambil terus lah. Dua ni. Sikat rambut. Lepas tu saya ambil pemadam. Ini cotton bud. Yang ni. Lepas tu letter. Itu je lah. Ini je barang kita. Ini je barang kita. Minta maaf lah sebab saya tak buat video masa tengah jalan-jalan tu kan. Masa ambil barang apa semua. Sebab kan terlampau ramai orang, segan nak buat video. Mungkin nanti ada orang marah juga, susah kan. Jadi saya ambil je lah sampai rumah kita unboxing macam ni. Lagipun panas. Ya Allah. Panas betul. Sebab susah nak jumpa parking kat Sibu tu. Kalau dah jumpa, janganlah pindah-pindah lagi tempat kereta kita. Kalau tak, susah lagi nak mencari. Okey, nanti kita jumpa lagi di video seterusnya. Semoga korang suka dengan perkongsian saya untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye korang. Terima kasih banyak-banyak.